Tempat dia tu kan, kau cut dengan crop kan tempat dia. Hai guys, bersama aku sekali lagi Lensa Izam. Sekarang ni pagi lagi, aku selesai basuh motor jap sebelum nak ride kejap lagi. Macam korang yang dah nampak dekat tajuk video kali ni, masih lagi vlog ride. Jadi, untuk ride kali ni kita orang pergi ke Kari Kambing 40 hari. Ride kali ni aku dah tak kena tinggal lagi, cumanya aku kena sidai jap sebab datang awal dari diorang. Okey, setelah tunggu orang terakhir, sampai tapi tak sampai-sampai. Jadi kita orang pun gerak dulu and stop dekat arena Tangkak untuk tunggu orang lain yang dah kena tinggal tadi. Aku tengok side mirror. Tiba-tiba ada pula orang lain follow rapat belakang aku. Nak test mesin bagi tahu awal. Aku on je. Haha. Rupa-rupanya member yang kena tinggal tadi dah kejar kita orang sebelum sampai RNR Tangkak. Baru dia tahu macam mana aku kena tinggal masa ride sebelum ni nak kejar diorang punya pasal. Sesudah sampai je dekat RNR Tangkak, tiba-tiba ada seorang mamat tak kenal ni nak join ride. Kita orang pun macam blur jap. Katanya sebab dia ride seorang takut jadi apa-apa dekat motor dia nanti ada orang boleh dia minta tolong. Tak cakap banyak. Kita orang pun okey je dia follow kita orang. Aku cucuk belakang. Kau ni ada mana ni? Kau dah sampai Tangkak. Ah, lagi aku. Aku. Aku jawab dia pergi lah kau sini dengan sikit sikit. Sekarang gimana ni? Dia nak bagi budak seorang tu. Seorang. Dia nak follow. Kalau saya follow, saya rasa apa lagi dia memang. Benting kita benting. Ya, semua baru mah. Ni motor tak benting. Tapau tadi aku panggil tu. Belakang gitu. Cik. Oh. Okay guys, sekarang kita berada di RNR Tangkak. Tak tahu tunggu siapa lagi. Semua dah sampai. Kau ni dah sampai bila ke? Sekejap lagi. Ke Kari Kambing. Sembang Kari. Ride ni, ride paling banyak aku berhenti aku rasa. Dengan skru cover exhaustnya tercabut. Towing rider tak kenal yang habis minyaknya lain. Pandai-pandai ikat skru aftermarket. Ikat pun tak ketat. Longgar, padan. Kalau tak, dah pergi mana cover exhaust aku ni? Nasib baik rider tak kenal tadi perasan skru cover exhaust. Aku dah rebih belah depan. Dia juga salah seorang tolong skrukan cover exhaust aku dengan berbekalkan Brother Wario punya skru spare yang dia bawa. Selamat sikit cover exhaust aku. Thanks juga untuk Brother Wario tu.
mana. Apa lagi sekali di Jangan, sini? jangan. Rekod. Bagi tu bini kau. Habis tak? Apa part dia tu kan kau cut dengan crop kan part dia. Ni apa tu? Habis tak? Wah, kau menjatuhkan member orang satu kan. Sial lah. Bahaya ni kawan-kawan ni. Habis rumah tangga orang ni. Jangan apa. Tu tu. Lagi setan daripada setan. Seorang kan. Ini member aku belang apa belang banyak ni. Macam ada. Gua dah bokeh dia. Nanti dah kahwin tahu lah macam ni. Dah kahwin ya. Itulah. Okey, ini pula insiden towing motor tu. Masa ni aku dah start mengantuk dah. Mana taknya Slow-Mart bawa motor masa ni. Towing sampai ke R&R Pagoh. Lepas je stop dekat R&R Pagoh tu, aku dengan tak boleh nak tahan barai, kepala berdenyut. Terus perah sampai tol air Keroh, tinggalkan diorang. Minta maaf lah ya kawan-kawan. Terpaksa bawa lebih dari kelajuan biasa.